Okay, ciri-ciri untuk big stage tahun ni, of course, pentas big stage ni terkenal dengan something yang fresh, bakat-bakat muda, kepada mereka yang memerlukan medium yang dapat menaikkan mereka sebagai seorang pendatang baru yang sangat berkualiti. Itu yang paling penting, kualiti yang kita cari. Okay, kalau nak ikutkan identiti dan juga peredaran muzik semasa, benda tu sangat selari, dia sinonim, dan benda tu kena balance. Of course, sebagai seorang yang ingin menceburi bidang muzik, identiti itu harus ada dan juga mengikut perkembangan muzik. Bagi saya kena balance dua-dua tu, tak boleh nak pilih, dia kena selari. Dan yang paling penting, dia kena ada visi di mana ingin meletakkan diri dia, bukan sekadar menyanyi tapi meletakkan trademark dia untuk berada dalam industri. Itu yang paling penting. Tak silap saya ada yang buat diskaun tadi dalam poster tu adalah lagu Abang Gerak kan. So abang nak cari yang lagi better daripada abang ke, ataupun ikut kreativiti masing-masing? Dia sebenarnya ikut kreativiti masing-masing, sebab saya rasa terlalu awal untuk stage 2 ni kita nak judge, because perjalanan dia agak jauh untuk program ini. Bukan sekadar menyanyi, tapi yang paling penting apa yang dia boleh beri dan mengisi kekosongan dalam music industry kita sekarang. Itu yang paling penting. Kita tak nak isi benda yang dah ada, kita nak isi benda yang kita masih belum ada, supaya music kita akan lebih always ke depan. Itu yang penting.